Okey, sebelum kita start, saya kena bagi anda faham dulu tentang protokol pengecasan pantas untuk setiap smartphone. Di sebelah kiri ni adalah Tecno punya smartphone bersama dengan original daripada Tecno sendiri. Dia punya adapter pengecasan dengan kekuatan 45W. Dan di sebelah kanan ni adalah Honor punya smartphone bersama dengan adapter pengecasan dengan 45W. Kalau ikutkan, dua-dua ni sama. Dan kalau kita charge dekat smartphone masing-masing, kedua-duanya akan pergi pada super charge iaitu 45W. Tapi kalau kita tukar charger, walaupun sama 45, tapi dia takkan boleh pergi 45 kat sini. Sebab protokol dia tak sama. Dia memerlukan protokol yang sama dengan jenama dia baru dia akan aktifkan 45W. Sebagai contoh, saya akan charge Tecno punya smartphone dengan dua adapter yang berbeza lah. Satu original daripada Tecno sendiri dan satu daripada Honor, tapi kedua-duanya sama 45W. Okey, pertama sekali kita akan charge dengan original punya Tecno charger 45W. Kita akan tengok dia akan naik macam mana kat sini. Dia akan keluar dekat sini, nampak super charge 45W max. Kita cucuk dengan Honor pula, walaupun 45W tapi bukan charger dia. Dia akan naik macam mana? Dia akan keluar charge dan dia akan bertukar kepada fast charge. Dia dapat detect fast charge tapi dia takkan bagi 45W sebab charger ni tak ada protokol pengecasan yang dia nak. Tapi dalam video ni saya nak tunjukkan kepada anda ada satu adapter pengecasan yang dia boleh bypass semua jenis protokol. Tak kisah smartphone apa pun anda pakai, anda cucuk charger ni, dia boleh aktifkan dia punya super charge untuk setiap smartphone. Assalamualaikum dan selamat datang ke channel saya. Jadi ini adalah adapter pengecasan yang tengah duk viral dekat TikTok sekarang ni daripada jenama Tranio. Adapter pengecasan ni dia dapat charge sampai 120W. 120W ni bukan dekat smartphone je, laptop pun dia boleh charge. Dan adapter pengecasan ni yang paling best sekali, dia support multi protokol. Semua jenis smartphone kita cucuk, dia akan pump sampai ke maksimum mengikutkan kemampuan smartphone tu lah. Dan apa yang membuatkan adapter pengecasan ni viral sebabkan harga dia. Harga dia dalam sekitar RM50 macam tu lah. Paling-paling pun RM60 lah. Secara umumnya, harga untuk adapter pengecasan yang mana dia punya kelajuan pengecasan tu dah mencapai sampai 120W. Kalau anda boleh search, sekarang pun anda boleh search, anda tengok harga, kebanyakan mencecah ratusan ringgit. Ada sampai 150, sampai 180, sampai ke RM200 pun ada. Tapi Tranio ni dia jual dengan harga dalam RM50 macam tu lah. Dan saya ada baca juga feedback daripada customer apa semua kan. Ada yang cakap benda ni scam, ada yang cakap cucuk tak jadi pun 120W. Apa tu, ada yang cakap cucuk dia tak support pun multi protokol apa semua kan. Jadi sebab tu saya rasa memang saya nak test sangat adapter pengecasan ni, nak tengok betul ke atau menipu ke benda ni kan. Jadi kalau betul okey lah, kalau tipu saya nampak benda ni tingkap sebelah je dia akan terbang keluar ke tingkap lah. Okey, jadi dalam video ni saya akan test tengok dia betul ke dia support multi protokol. Lepas tu saya akan tengok berapa watt dia akan charge untuk setiap device. Betul ke 120W? Okey, tentang 120W ni saya kena bagi clear dulu. 120W ni tak kisah daripada mana jenama pun, 120W ni bagi saya lah, dia sekadar marketing lah, sebab tak ada smartphone yang boleh charge sampai 120W. Walaupun dekat adapter pengecasan tu tak kisahlah original ke tak original ke, dia mention 120W, smartphone takkan mampu untuk capai 120W. Biasanya dia akan charge dalam setengah je. Kalau dia mention 120W, dia mungkin akan capai dalam 60W. Kebiasaannya. Dan saya akan buat perbandingan adapter ni dengan original adapter daripada Xiaomi dengan kekuatan 120W. Sama macam ni. Saya akan tengok percentage dia sama ke atau yang ni kurang Xiaomi lagi tinggi ke macam mana. Jadi kita akan tengoklah benda ni betul ke tak. Jadi tanpa berlengah lagi, jom kita start. Okey, kita tengok apa yang ada dekat kotak dia. Dekat sini macam biasalah dia mention lah benda special dia. Dekat sini pun dia ada tunjuk kat sini. Fully compatible with all mobile protocol. Super fast charging, support laptop. Macam saya cakap mula tadi dah, laptop pun boleh charge sebab 120W. Okey, kita tengok apa ada kat dalam dia. Buka dekat bawah. Okey, tarik dia keluar. Mana ni? Sini. Okey, jadi itu je lah. Ini je lah apa yang ada dalam kotak. First sekali, ni dia punya kabel pengecasan. Biasanya kalau 120W, kabel dia mesti kabel 6A. Dan kabel 6A ni dia akan rasa keras sikit lah. Tapi cuma saya rasa macam tak cukup tebal lah kabel ni. Dekat sini dia ada mention lah 120W dekat sini. Tapi saya cuba banding sikit. Yang ni 6A punya kabel. Dia rasa macam dia nak lebih kurang sama lah. Macam tak tahu nak cakap lah. Dia lebih kurang sama. Cuma ni macam beza sikit lah. Dia tebal sikit lah. Okey, kita tengok pada adapter. Okey, itu dia adapter Tranio 120W super charge. Okey, dia memang ada rasa berat sikit
memang ada rasa berat. Memang kalau 120 watt ni standard lah, dia rasa berat macam ni. Saya banding sikit dengan ni Xiaomi punya adapter pengecasan. Memang ada rasa berat. Cuma yang ni dia rasa berat sikit lah. Ni original daripada Xiaomi 120 watt. Sama juga 120 watt. Ok, dekat sini, sekejap saya buka plastik dia kat mana ni. Selotip dia. Sini. Buka plastik dia. Nampak jelas sikit lah produk ni kan. Body dia jenis glossy ok, dia jenis dia macam ni. Ni UK punya, bukan China punya. China punya leceh kita nak beli adapter pula kan. Kat belakang tak ada apa tu lah. Dia punya port pun satu je, Type C. ok, jadi untuk bahagian luaran saya rasa yang tu je lah. Ok, untuk test yang pertama, kita tengok pada dia punya compatibility untuk setiap protokol smartphone. Dekat depan saya ni ada 3 jenis smartphone, maknanya 3 protokol yang berbeza lah. Ada smartphone daripada Honor, ada smartphone daripada Tecno dan ada smartphone daripada Xiaomi. Dan seperti mana yang anda tengah tengok sekarang ni, ketiga-tiga protokol ni dia support. Anda akan dapat dia punya supercharge lah untuk ketiga-tiga model ni. Ok, untuk dia punya kelajuan pengecasan, saya akan buat perbandingan dengan Xiaomi punya adapter. Sama 120 watt, kita akan tengok. Dia dapat bacaan yang sama tak? Tapi untuk bacaan ni, saya tak ada dia punya meter untuk test tu. Jadi saya akan guna bateri ni. Sebab dekat bateri ni kita boleh tengok berapa watt dia akan masuk. Dekat sini anda nampak kan, kat sini dia ada dia punya bacaan dia lah. Bila kita cucuk, kita boleh tengok berapa watt dia akan masuk. Jadi kita akan tengok lah, saya akan test Xiaomi dulu, tengok berapa watt dia dapat, dan baru saya akan test Tranio punya adapter pengecasan ni, tengok berapa watt dia boleh dapat. Sama ke atau beza? Ok, yang pertama kita tengok Xiaomi punya adapter pengecasan ni, berapa watt dia boleh capai. Anda akan nampak dekat dia punya, nampak in. Yang warna kuning ni, kat kuning ni. Total input. Dekat sini dia akan tunjuk lah percentage yang dapat capai. Kita tunggu sekejap, dia akan naik sikit-sikit. Ok, jadi seperti yang anda tengah tengok sekarang ni, original Xiaomi punya adapter 120 watt, dia akan stop dekat 63 watt dia punya total input dia. Ok, jadi kita akan test Tranio pula. Ok, nampaknya total input untuk Tranio pun dia lebih kurang dengan Xiaomi. Dia 62 watt, 62-63 lebih kurang lah. Jadi dia tak ada beza, dia sama je dengan original punya adapter yang harga ratusan ringgit. Ok, jadi selepas dah buat semua test tu, maka memang betul lah tentang adapter pengecasan ni kan. Dia support semua jenis protokol pengecasan dan dia support pengecasan pantas. Cuma satu benda lagi lah tentang keselamatan penggunaan dia. Sebab yalah harga dia RM50 kan, mungkin akan ada yang takut nak guna kan. Sebab yalah, nak guna ni untuk charge benda yang lagi mahal kan. Macam smartphone, laptop semua kan, jadi apa-apa dia short ke apa ke, dah benda yang lagi mahal pula rosak disebabkan nak jimat dengan harga RM50 ni, dah lagi banyak pula rugi kan. Ok, berkenaan selamat tak selamat tentang satu-satu produk ni, biasanya saya akan pergi search lah, tengok kan company Tranio ni wujud ke tak. Saya akan buka dekat Google Chrome dan saya akan tengok lah. First kali bila saya buka tadi, Tranio punya company ni memang ada, memang wujud, ada website dia, ada dia punya support service, apa semua ada. Dan langkah seterusnya, saya nak kuatkan lagi saya punya keyakinan tu, saya akan tengok model ni ada tak dalam website dia. Dan sebab lepas saya dah buka masuk tu, memang ada model ni dan spek dia pun sama seperti mana yang ada dengan saya sekarang. Dan yang paling penting sekali, dia ada semua layer protection yang patut ada pada adapter pengecasan seperti yang anda tengok sekarang ni lah. Overcurrent protection, segala-gala over apa semua ni, benda ni memang sangat penting. Dan lepas daripada tu saya melilau sikit lah dalam website dia kan. Rupanya Tranio ni bukan satu company yang baru, dia dah boleh kata lama jugalah kan. Lepas tu produk dia pun bukan satu ni, dah banyak dah produk dia. Dia ada headset, dia ada earbud, lepas tu kipas pun dia ada. Jadi memang Tranio punya brand ni terjamin lah untuk kita guna. Ok, jadi bahagian review produk yang cakap guna adapter ni dia tak jadilah, dia tak support pengecasan pantas lah, dia boleh jadi beberapa kemungkinan lah. Mungkin anda guna kabel yang bukan 6 ampere, anda guna kabel sendiri. Jadi dia tak dapat lah nak memenuhi dia punya kapasiti kelajuan tu. Ataupun mungkin smartphone anda tu memang dia tak support pengecasan pantas pun, dia takkan pergi jugalah dia punya pengecasan pantas. Dan mungkin kalau kabel pun dah betul tapi masih lagi dia tak dapat nak pergi pada pengecasan pantas, boleh jadi adapter tu ada masalah lah. Jadi kalau untuk kes-kes macam tu, biasanya anda kena return balik lah, dia akan pulangkan duit anda. Ok, jadi saya rasa setakat tu sajalah perkongsian saya tentang Tranio adapter ni 120 watt. Sekiranya anda berminat, saya dah tinggalkan tag produk kat bawah, dekat dalam description pun ada. Seperti biasa, sekiranya anda rasa video saya memberi manfaat kepada anda, jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng yang ada kat sebelah dia agar anda dapat notifikasi daripada video-video yang terbaru daripada channel saya. Sehingga berjumpa lagi di video yang akan datang. Bye.